Completion date ni adalah tarikh ataupun jangka masa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk pihak pembeli membayar ataupun menyempurnakan baki ataupun menyelesaikan baki harga jualan sepenuhnya kepada pihak penjual. Bila cerita tentang completion date ni sebenarnya adalah bila tarikh yang kita nak bayar ataupun nak selesaikan baki harga jualan tersebut kepada pihak penjual. Kalau kita tengok dalam perjanjian jual beli, okay, completion date ni sebenarnya ada terbahagi kepada dua jenis. Dua jenis iaitu yang pertama kita panggil properti yang tidak ada sekatan kepentingan ataupun tidak memerlukan kebenaran pindah milik. Yang tidak memerlukan kebenaran pindah milik ini maknanya properti yang selalunya dipegang di bawah hak milik berstatus pegangan bebas ataupun freehold. Yang tidak ada sekatan kepentingan di dalam gerannya. Okay, jadi bila yang kita tengok dalam geran tersebut, hartanah ini tidak ada sekatan kepentingan, maka completion date tu bermula daripada tarikh perjanjian jual beli ditandatangani. Kena ingat tuan-tuan dan puan, saya sebutkan kategori yang pertama, property freehold yang tidak ada sekatan kepentingan. Completion date tu bermula seawal kita menandatangani perjanjian jual beli itu dengan pihak penjual. So maknanya sejurus selepas kita tanda tangan perjanjian jual beli tersebut dengan pihak penjual, perjanjian itu akan ditarikhkan, diletakkan tarikhnya. Katalah hari ini 29 hari bulan Oktober 2025 anda menandatangani perjanjian tersebut. Okay, maka tarikh perjanjian tersebut akan diletakkan pada tarikh 29 hari bulan Oktober 2025 lah. Okey, dan tempoh untuk anda sebagai pembeli menyelesaikan ataupun melunaskan baki harga jual tersebut kepada pihak penjual adalah 3 bulan. 3 bulan ataupun 90 hari daripada tarikh bermulanya completion date tersebut, iaitu tarikh perjanjian tersebut ditandatangani. Situasi yang kedua, bila mana hartanah tersebut dipegang di bawah hak milik yang berstatus leasehold ataupun pegangan pajakan, yang mana di bawah geran tersebut ada dinyatakan sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan tersebut berbunyi tanah ini tidak boleh dipajak, digadai, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey, maksudnya di situ anda perlu satisfy ataupun anda perlu comply, anda perlu mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri, iaitu untuk anda mendapatkan terlebih dahulu kebenaran ataupun konsen pindah milik daripada pihak berkuasa negeri, daripada pejabat tanah. Maka tarikh completion date tersebut bukan bermula daripada tarikh anda menandatangani perjanjian jual beli itu, tetapi tarikh itu bermula selepas konsen ataupun kebenaran pindah milik diperolehi daripada pejabat tanah. Nampak tak beza dia? Jelas dua perbezaan yang ketara di situ. Satu, kalau misalnya kata tak ada konsen, tak perlu nak apply konsen, tarikh completion date bermula daripada tarikh anda menandatangani perjanjian. Kalau misalnya kata ada konsen, maka tarikh completion date tersebut bermula daripada tarikh konsen dikeluarkan daripada pejabat tanah. Selagi mana consent to transfer tu tak dikeluarkan, belum diperolehi, maka completion date tersebut belum lagi bermula.